Tak tahu lah, tapi bila bersembang abang, saya rasa saya bersembang dengan seseorang yang gentleman. Alhamdulillah. Kita take that as a granted. Compliment lah. Okay, sorry. Compliment take for granted pun boleh juga. Susah tu nak buat pujian macam tu. Podcast Kasih Pecah nyanyi sama-sama, tak payah malu, kita kan bersaudara. Ini Don punya style memang lain dari biasa, sambung cerita sampai hari tua. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya dalam Podcast Kasih Pecah. Sekarang kita berada di Leboh pula, Urban Skate Plaza. Maklumlah, orang yang tak pernah skate ni, lepak dekat tempat skate, memang dia tak tahu kan. Sekarang kita berada di tengah-tengah jantung Kuala Lumpur. Pemandangan saya Kuala Lumpur, pemandangan kalian adalah saya. Tetapi sebelum kita mulakan Podcast Kasih Pecah ni, kita sebenarnya nak sembang random people. Kita nak tanya tentang pengalaman dia orang bulan puasa, bulan raya. Saya nak bagi tahu kat kalian yang sebenarnya Tune Talk nak bagi hadiah. Itu dia cerita dia. Biasanya kalau hari raya orang bagi duit raya, tapi Tune Talk nak bagi rumah. Dia nak bagi kereta, dia nak bagi motor, dia nak bagi package umrah. Ini dia. Saya baca sikit lah. Raya paling epic lucky draw. Nak tahu macam mana nak dapat lucky draw ini? Mudah aja. Sekarang ini Tune Talk ada collaboration dengan Hijabista Hub. Kalian hanya perlu spend minimum RM200 di Hijabista Hub. Dan kemudian kalian akan dapat voucher. Dan kemudian voucher itu simpan dulu, jangan guna lagi apa-apa, sebab kalian perlu juga daftar subscribe untuk Epic 35+ atau Epic 50+. Dalam erti kata lain, Epic 35+ dan Epic 50+. Itu saja yang kalian perlu buat. Mula-mula shop, subscribe and win. Senang kan? Manalah tahu hadiah tahun ni dapat bagi mak pergi umrah, dapat bagi pasangan isteri kalian rumah. InsyaAllah, doalah banyak-banyak. Apa yang kalian akan dapat kalau kalian apply dan subscribe Epic 35+? Kalian akan dapat 150GB setiap bulan, 5G uncapped. Maksudnya apa? Nampak tu? Dia setuju. Yang naik motor tu mesti pakai Tune Talk tu, saya pasti. Kalau kalian nak tahu apa maksud uncapped 5G tu, maksudnya uncapped 5G tu 24 jam 5G aja memanjang. Sebab ada yang bagi 5G tu kadang-kadang pukul berapa sampai pukul berapa je, tetapi Tune Talk ni pemurah, dia bagi 24 jam. Lepas tu call unlimited. Juga kalau kalian share hotspot, 150GB untuk hotspot. Apa? 150 tak cukup? Ini ada 350GB sebulan. Yang inilah yang 50+ tu, Epic 50+. Apa yang kalian akan dapat dengan Epic 50+? Kalian akan dapat 350GB internet, uncapped 5G, unlimited call, hotspot 350GB juga. Tiap-tiap bulan RM50 aja. Kalian yang subscribe, orang sekeliling yang untung dapat share hotspot 350GB ni hotspot. Untung tak untung? Tetapi kita cari dulu orang untuk interview. Kita bagi dia kenal sikit Tune Talk ni apa. Mana dia? Kita cari. Hello sir, how are you sir? Good. Good day. Hello. I like your top by the way. Pink colour. Very nice. Ni suka hati dia je berjalan. Kita interview dia lah. Excuse me handsome. Hello. Kita interview dia. Boleh kita interview dia? Hello, how are you? Hi, I'm fine. What's your name? Hussein, sit down Hussein. Thank you. Ken. Ui, ni senang colek dia ni. Hussein, do you know Tune Talk? No. Tune Talk very good. You can apply Tune Talk. You can call me unlimited. Wow, that's nice. Yes. Before that, I give you mic, okay? Ni Hussein. Pakai ni. You hold this. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Hussein, are you fasting today? Yes. Hussein? Yeah. You eat? No. No, very good Hussein. So Hussein, where are you from? I'm from Pakistan. Pakistan. Yeah. Oh, you work here? Yeah, I'm working here. Well, how long have you been working in Malaysia? Around 12 years. 12 years? Yep. Boleh cakap Melayu lah? Just a little bit. Sikit-sikit? Yeah, sikit. Sikit-sikit. Yeah. Hussein, my name is Fimi Don. I am very popular in Malaysia. Oh, okay. That's But Tune Talk more popular. Okay. People know Tune Talk, people don't know me. You don't know me? No, I don't know. Okay, Hussein, I got question for you. Okay. So, you know Hari Raya? Yeah, I know. Aidilfitri Mulia? Yep.
Sing with me. Selamat Selamat Hari Raya. Hari Raya. Okay, very nice. So Hussein, I want to ask you, your family is in Malaysia? Yes, my family in Malaysia. Oh, your wife is Malaysia? Yeah, she's Malaysian. Oh, you celebrate Aidilfitri in Pakistan? Yes. Different? Yeah. It's just little bit different than Malaysia. Oh yeah? Yep. Which one you like more, Malaysia or Pakistan? Well, I like both because that is my country and this is my also country because I'm married to Malaysian. Oh, can you tell me one different thing, celebration between celebrating Raya in Pakistan and celebrating Raya in Malaysia? Just the dress is different. Oh. Yeah. So we wear men wear shalwar kameez. Sorry, come again? Shalwar kameez. Shalwar kameez. Yeah. Sekarang dah tahu. Okay. Alright. Woman? So women also wear the dress like which is like a shalwar kameez, but that is for women only. For woman. In Malaysia, for woman we wear baju kurung. Baju kurung, yes, and correct. lelaki baju Melayu. Correct. Yes. Yes. Yeah. You know how to wear sampin? Yes, I know. You show me how to wear sampin. Kita tengok macam nak pakai sampin Okay. The Okay. sampan is like something like this. Yes. And then that is the big so. yes, and then you gulung. And then I have to roll like this. Yes, very correct. True. Do you know in celebrating Aidilfitri in Malaysia, you get duit raya? Yes, we do. Do you get duit raya? Yes, in Pakistan also we get. Oh, in Pakistan also you get duit raya? Yes, we do. In Pakistan we call, in Malaysia we call ringgit. In Yep. Pakistan we call Rupees. rupees. How many rupees you've gotten? The most rupees you've gotten? Around 5,000 rupees. Wow. Kalau if convert to Malaysia, how much? It's 100 ringgit. Wow. You know now people don't give me duit raya. I Yeah. give people duit raya. Because we old already. Yes. Right now you have children. Yes, I have one son. One son. How old is your son? He's going to 6 years old. Congratulations. 6 years old. Yeah. Your children got a lot of duit raya? Yeah, he normally get a lot of rice. Yeah. So your family from your wife's side, where do you usually go on raya? We go Alostar. Alostar? Yeah. Orang Kedah? Yeah, orang Kedah. Woi, dia orang Kedah punya, Hussein. Yeah. Okay, so in Kedah, the raya celebration, duit raya a lot? You get a lot of duit raya? Well, my son only get. I don't get any. Do you give a lot of duit raya, Hussein? Yes, I have to. Oh yeah? Yeah. So every year, how much duit raya do you prepare to give to people? Me around 300 ringgit. Alhamdulillah. Yeah. Semoga murah rezeki. Yeah, but my wife have to also prepare. Of course. She also give like 300, 400. Okay, duit raya you usually give 1 ringgit or 5 ringgit or 20 ringgit? It depends on the kids' age. Okay, if me, how much do you give me? Around 20 ringgit. Yeah, saya dapat 20 ringgit. How old are you, Hussein? I'm 40 years old. 40 years old? Yep. No. Yeah. 40 years old? Yeah. You look like you 18. Yeah. Because, Alhamdulillah. Yeah, Alhamdulillah. I semayang. Yeah. Wudu every day. Yeah, I do every day exercise, workout. Oh. I run little bit, so. You look like Shah Rukh Khan, you know? Oh, thank you very much. It's a much difference. Hussein, thank you very much for sharing your experience and your story. Yeah, Actually, welcome. Hussein, I got present for you. Oh, not thank me you. lah. I represent. Oh, okay. Tune Talk got present for you. Wow. Thank you very much, Hussein. I want you to say something. Epic Raya. Epic Raya. Yes. Say podcast kasih pecah. Podcast kasih pecah. Yeah, one more. Podcast kasih pecah. Podcast kasih pecah. Mantap. Mantap. Alright, thank you very much, Hussein. Thank you. See you Welcome. very soon. Thank you. Send my regards to your family in Pakistan. Yeah. InsyaAllah. Inshallah. Okay, thank you, Hussein. Thank you. Have a nice Alright, day. come. This one you cannot take lah. Yeah. This one not present. Alright, thank you, Hussein. Assalamualaikum. Say bye-bye, everybody. Alright, thank you, Hussein. Thank you. Nanti jumpa Tini collect payment. Ya, kita sebenarnya sembang-sembang dengan orang ni sebab kita kena sedar. Kita ambil masa dia orang di bulan-bulan puasa ni kan. Kadang-kadang orang tak mengharapkan apa-apa. Itu yang bestnya rakyat Malaysia ni. Dia orang buat apa-apa, dia orang tak mengharapkan apa-apa. Tetapi apa yang dia orang mengharapkan in return adalah keikhlasan. Balasan yang jujur.
Tapi tak apa, kita teruskan mencari orang yang seterusnya. Siapa yang kita boleh interview dekat sini? Oh, yang ini tak pakai baju pula. Bulan-bulan puasa ni. Aduh, batal puasa macam ni. Kita cari. Okey, saya try panggil brother. Brother ni. Kita interview brother ni lah. Abang, Assalamualaikum. Abang ni bukan ni ke? Apa? All Money. Waalaikumsalam. Ya Allah. Korang call dia ke apa ni? Kita datang, tiba-tiba. Abang memang tinggal area sini ke apa? Kita adalah sikit-sikit. Kan ada unit kat sini nak Lego. Ada unit sini. Kita interview terus lah. Okey, sila. Assalamualaikum. Silakan, sila pakaikan. Mantap. Boleh ambil mic. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku excited gila ni. Boleh Mampu tak nak bayar ni? Mahal ni sekarang ni. Tengah high demand ni. Abang, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya minta maaf abang. Saya tahu abang sebagai brother All Money. Boleh. Abang dekat sikit dengan mic. So kita pun tak boleh buat apa. Abang dekat sikit dengan mic tu. Okey, nampak ke? Okey, kamera set up okey. Semua nervous bang. Brother, tunggu jap. Jaga aku interview kau. Okey, tak boleh lepak dulu. Aku interview brother ni je Okey, bang, minta maaf saya tahu abang sebagai brother All Money. Apa abang punya nama sebenar? Mungkin abang boleh kenalkan kepada semua orang. So nama saya sebenar yang digelar Muhammad Akmal Syahmi. Orang panggil Akmal. So family banyak panggil Syahmi. So sekarang tapi nama pun dah makin melekat. Akmal All Money. Abang, cara abang bercakap pun memang All Money abang. Maybe dah natural kot. Itulah sebab kadang-kadang saya dah nampak budak-budak yang pakai baju All Money ni bersembangnya tak tahu tapi bila bersembang abang, saya rasa saya bersembang dengan seseorang yang gentleman. Alhamdulillah. Kita take that as a granted. Compliment. Okay, sorry. Compliment take for granted pun boleh juga. Susah tu dapat pujian macam tu. Okay. Sebab saya sejujurnya bila saya tengok dalam gambar saya macam apa brother ni betul-betul macam gini ke? Memang dia buat untuk konten. Tapi bila tengok memang smart kan? Nice kan? Nice lah. So you guys pun baju pun macam smart. Okay. Saya abang komen outfit saya Okay. Kasut pun lawa. Orang tengok daripada luar, daripada jauh kasut nice. So, kalau saya tak in sikit lah. And kita tahu seluar macam oversize sangat. Terlebih besar. Mesti seluar perempuan. Wow. Tapi okey lah. Sekarang cuaca tengah panas kan. Nice lah. Belum puasa kan. Betul. Okey. Tahun ini duit raya keluar berapa Mal? Tahun ni dah masuk Mal. Duit raya keluar berapa Mal? Kita punya anak buah pun dah berapa. Kita kena kira pula dalam 30 plus. Anak buah? Berapa ramai? Saya punya family besar. So belah ayah pun atuk kahwin 2. So ramai lah. So memang ramai lah. Wah. So maksudnya dah kena prepare lah. Dah kena prepare lah. Akmal dah ready. Tahun ni raya orang cakap Mal kau dah popular Mal. Bagi raya lah. Lebih lah Mal. Kalau dia minta kita bagi je lah extra. Kita ambil pistol lagi tu. Minta lebih aku tembak duit raya. Okay. Astaghfirullahalazim. Tengok budak ni bulan puasa dia main skateboard je. Tak apalah gaji ni banyak tenaga. Tetapi inilah passion. Macam apa yang Akmal buat lah passion. Okay Akmal, cerita pasal Akmal bagi duit raya. Dulu berapakah nilai duit raya yang paling banyak Akmal pernah dapat? Pernah dapat I think from terus speaking Kita kena fikir lah apa. Okay. Kamu rasa? Saya tu dalam tak banyak pun 500. Paling banyak 500 dapat? Paling banyak. Banyak tu Mas. Saya satu surat. Satu sampul surat 500? Ya Allah, saya ingatkan total. Tak. So, kalau total raya paling banyak berapa Mas? Total I think tak banyak pun. Itu pun tak lepas 1K lah. Tak lepas 1K lah. Itu pun sebab hadiah. Sebab kan kita dapat good result NSBM dulu. Tahniah. Tentu. So sekarang Akmal dah, kalau tak kisah saya bertanya, Akmal umur berapa? 3. Okay, bagi saya 3
Kita teka kawan-kawan. Saya rasa Akmal hujung 20-an. Tapi Akmal muka baby face. Itu teka. Okey. 28. Salah. Bukan? Kita dah 31. 31. Oh ya. Nampak kecil kan? Nampak kecil. Nampak muda kan? Tapi sebab Akmal senyum je rasanya. Nampak baby face. Ya. Kalau Akmal chef ni memang nampak 18 mal. Yes. So Akmal bercerita pasal duit raya semua kan. Apakah nasihat Akmal untuk orang kat luar sana yang sebenarnya diorang puasa mengharapkan duit raya? Anak-anak, adik-adik kat luar sana yang macam aku puasa penuh sebab aku nak duit raya. Apa nasihat Akmal? Sebab saya dapat tahu ya Akmal sebenarnya background tafish. Saya tengok podcast tu. Setelah tu saya buat podcast ni, saya nak interview Akmal je. Lain macam. So apakah nasihat Akmal kepada anak-anak kat luar sana berdasarkan apa punya Akmal punya pengalaman dan ilmu untuk kongsi kepada adik-adik kat luar sana yang berpuasa untuk duit raya? So kalau anda belum baligh ataupun betul-betul nak berpuasa sebab mak suruh ke apa, it's on you. Jangan risau pun. Sebab reward tu memang parent zaman sekarang memang bagi reward untuk korang berpuasa. Itu sebelum korang balik lah. Tapi selepas korang balik, kalau korang tak puasa, nampak sangat korang tak gentleman. Bro, Akmal Ulmani, quote paling epic jawapan dia. So saya nampak lah yang korang tak gentleman. So apa lah pergi beli nasi ganda bungkus plastik hitam. Apa dia? Tak bagus kan? Buat malu. Malu tak guna komen-komen tapi kau pun tak puasa. Apalah. Tapi tak apalah. Mungkin ada sebab lah dia buka puasa kan. Tapi yang saya saja tu yang kita tak gentleman. Yang sengaja tu. Okay. So Taudi beraya pakai old money ke pakai baju Melayu? Kita mesti first day pakai baju Melayu. Siapa yang tak pakai baju Melayu? Tak gentleman juga tu. Tak gentleman. Tak old money betul. Tak old money betul. Baik Akmal, terima kasih banyak-banyak kerana luangkan masa dengan saya. Minta maaf lah Akmal jalan-jalan, saya tahan pula. Boleh no problem. Okey Akmal, satu kata-kata terakhir nasihat kepada anak-anak muda kat luar sana yang nak ke raya ni, apa nasihatnya? Nak ke raya. So kalau macam pasal financial lah ataupun pasal duit, once you dah dapat duit raya tu, berbelanja dengan cara yang betul lah. Tak perlu nak spend on something yang mengarut. So you suka beli something yang you betul-betul suka. Betul yang boleh represent yourself, yang boleh mengincreasekan you punya value. So tak perlu nak beli barang-barang game ke apa kan, mengarut kan, yang 2-3 bulan ni shock kan. Okay, saya insyaAllah hujung tahun ni saya nak pindah Akmal. Dan saya nak beli rumah. Tetapi saya ada masalah. Masalah saya adalah saya punya gaji tak konsisten sebab saya bukan gaji bulan. So nanti saya minta Akmal lah dealkan untuk saya. Okay, boleh, no problem. Boleh. Sebab kita pun ada case macam tuan juga. Sebab ada jenis agent yang jangan panggil si tuan. Dia belum klien lagi. Tak apa, kita semua orang panggil tuan. Betul. Tuan saudara. Betul. Ada kes macam itu juga Ada juga. Okey, faham. Tak boleh. Ini sembang lain nanti sembang property nanti. Okey, baik. Terima kasih. Tak habis maghrib nanti. Tak habis maghrib nanti berbuka di sini. Baik, terima kasih banyak Akmal. Saya berbesar hati. Saya percaya Tune Talk juga berbesar hati kerana Akmal sudi join kami. Boleh. Baik, saya ada hadiah untuk Akmal. Bukan baju old money lah. Kita okey je. Kita di sini. Saya terima hadiah Akmal. Salam. Good. Okay, baik. Terima kasih Akmal. Thank you so much. Syok sembang Akmal. Okay, thank you. Okay, jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Maaf saya batin. Baik. Nak duit raya. Duit ya? Ai, dia bagi mini love. Betul lah, dia memang idola. Dari segi pemakaian, dari segi didikan agamanya, dari segi percakapan. Wah, luar biasa lah. Seronok lah. Kali ni punya podcast seronok. Okey. Saya nak cerita lah Allahu Akbar. Okey. Kita dah sembang Kita dah sembang dengan Akmal tadi. Akmal ada cakap satu benda yang interesting. Akmal kata ambil peluang. Macam mana kalian nak ambil peluang? Bukan semua orang ada rezeki dan peluang untuk jadi macam Akmal. Mungkin Tuhan bagi rezeki dekat Akmal untuk jadi Akmal Ulmani. Apa dia?
Okay, kejap. Ada news. Yes, Adam, what's up? Ada adik seorang ni kan, dia nak sangat di-interview, boleh tak? Dia nak saya interview dia? Weh, jarang. Biasa kita panggil orang. Betul yang mana? Ni? Oh, boleh. Okay, thank you Adam. Thank you. Hello. Hi. Sila. Come. Okay, come. Silakan. Have a seat. Sila duduk. Buka beg dulu. Boleh? Mari sini beg ni. Sila letak, saya pegang lah. Letak sini. Okay, Allahu Akbar. Tak apa, biarkan dia. Benda yang dah terbang jangan kita kenangkan. Pakai ni. Boleh? Kau kena buka topi. Oi, dia buka topi. Siap. Ya Allah, handsome rupanya. Okay. Oh, dia pakai topi dekat atas. Tak payahlah pakai topi tu. Nah. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya apa? Muhammad Farid Azam. Muhammad Farid Azam. Nak saya panggil Muhammad ke Farid ke Azam? Farid. Okey, Farid. Farid yang nak saya interview Farid? Ya. Farid kenal saya ke? Tak banyak. Tapi dari mana Farid kenal saya? Instagram. Dari Instagram. Farid puasa hari ni? Puasa. Alhamdulillah. Farid puasa sebab nak duit raya ke? Ya. Oh, nak duit raya? Sama lah kita Farid. Apa sikit Farid? Yeah. Berapa duit raya paling banyak Farid pernah dapat? Dapat sikit dengan Ahmad. 100 ringgit. Daripada siapa? Nenek saya. Nanti bagi alamat nenek lah. Saya pun nak duit raya 100 juga. Farid biasanya kalau dapat duit raya, Farid buat apa dengan duit raya? Simpan? Rugi Farid simpan. Patut Farid kena belanja. Belanja apa? Okay, Farid sekarang tengah buat apa? Belajar. Guna duit raya tu untuk belajar. Betul tak? Betul. Tapi Farid simpan, apa target Farid? Nak buat apa dengan duit raya tu? Beli laptop baru. Beli laptop baru? Sekarang dah ada berapa dah dalam bank? Belum cukup lagi lah. Belum cukup lagi lah. Ada target laptop tak? Target laptop gaming, laptop mana-mana lah. Laptop gaming ke apa tu. Kalau katakan kalau Farid balik kampung, pernah balik kampung? Kuantan. Okay, kalau dekat kampung seronok tak beraya? Seronok. Itu yang nenek bagi 100 tu seronok tu. Betul? Ya. Okay. Farid, saya ada soalan. Apa yang Farid paling suka pasal raya? Spend time dengan family. Farid sekarang tengah study apa? Multimedia. So multimedia, Farid study apa? Multimedia? Animasi. So Farid boleh lukis-lukis? Tak boleh lukis-lukis? Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Okay. Farid, nama tadi apa? Nama penuh? Muhammad Farid Azam bin Abdul Nizam. Okay, Muhammad Farid Azam bin Abdul Nizam. Saya doakan Farid semoga dimewahkan rezeki, dipanjangkan umur, diharamkan disentuh oleh api neraka. Ya. Tetapi di dalam doa-doa saya ni Farid, Farid rasa Tuhan beri ke kebahagiaan, kesenangan tu kepada Farid? Kita tak tahu apa Allah bagi kita pahala ke tak ke. Kita bersyukur lah apa ada dalam hidup. Farid pernah sedih tak? Pernah. Sedih sebab apa Farid? Banyak benda sedih. Contoh? Kena marah. Boleh ke cakap dengan topik lain? Nak cakap topik lain? Okay. So Fimi tanya Farid lagi sekali, Farid happy tak? Happy lah. Bila kita happy, kita cakap Alhamdulillah. Luar biasa Farid. Kami dekat sini semua nak cakap terima kasih dekat Farid sebab sudi join kami punya podcast. Disebabkan itu kami ada hadiah untuk Faris orang lain Tak apa. Farid, kami ada hadiah untuk Farid. Tapi Farid kena berdiri dulu. Farid boleh buka headphone tu. Farid ambil, cakap dekat tu. Cakap hello. Saya adalah apa?
Manusia Manusia yang paling happy. Saya nak kalian happy macam saya. happy macam saya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap Assalamualaikum kat diorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Farid. Tepuk tangan tu Farid. Happy Farid. Awesome Farid. Thank you. Oh ini dia. Oh you handsome betul. Okey. Farid tak senyum macam tu pun. Oh senyum. Okay. Thank you Farid. Jaga diri. Assalamualaikum. Thank you. Dah habis dah. Okay baik. Kita dah selesai interview ramai orang, tetapi ramai tu saya rasa macam tak komplit. Tak cukup ramai itu sebab saya rasa macam saya asyik interview gentleman sahaja. Seperti Abang Olmani kita, adik Farid kita dan juga Hussein. Tapi kali kita nak interview gadis-gadis. Ada siapa-siapa gadis kat sini yang nak kena interview ke? Ada ni ada nak interview. Awak nak di-interview? Wow, hari ni hari yang sangat lumayan ya. Orang serah diri kepada saya. Baik, sila masuk. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Ni sila pakai headphone. Okey, pakai headphone. Okey, ngam. Dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Okey, ambil mic. Okey, cakap. Saya berada di dalam podcast Kasih Pecah. Saya berada di dalam podcast Kasih Pecah. Wah, awak macam dekat tabut tu. Okey, saya kira sampai 3 kita duduk. Okey. Okey, 1, 2. Belum 3. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ronok Bulan puasa ni buat apa? Puasa rasanya saya nak diet. Pecah. Sebelum tu saya tanyalah dulu apakah nama gerangan? Assalamualaikum semua. Nama saya Nurin Natasha. Okey, Nurin Natasha. Saya belajar di Uni Razak. Okey, Uni Razak dan saya course graphic designer. Wow. Lepas ni boleh hire dia boleh hire dia untuk buat graphic design. Tapi saya boleh nampak yang awak ni dalam kalangan kawan awak lah yang buat presentation selalu. Bukan? Selalunya macam tu lah. Oh, apa tadi nama, minta maaf? Nurin Natasha. Saya panggil Natasha. Nurin. Oh, tak guna Natasha. Sebab Nurin macam jarang lah orang guna. Oh, rest sikit Nurin. Okey, Nurin. Puasa tahun ini selalu balik rumah ke tak selalu balik rumah? Buat masa sekarang lah kan. Selalulah balik rumah sebab malas nak lepak dengan kawan. Tapi kalau kawan ajak berbuka, saya okey je. Kau dengar tak dia cakap apa? Dia cakap malas nak berbuka dengan kawan, dia kata. Sebab biasa dia je yang kena belanja. Dia je yang keluar duit. Mana ada? Oh tak tak ada. Oh. Kau banyak cakap, masuklah kau. Okey, Nurin rasa apa rasa perbezaan tahun ini dan tahun-tahun sebelum ini berpuasa? Saya rasa kalau macam tahun lepas Nurin macam penat penat lain diorang. Okey, apa? Rasa macam happy sebab tahun lepas saya berpuasa dengan arwah abang saya. Astaghfirullahalazim. And tahun ni rasanya tak berapa bahagialah sebab dia tak ada kan. Kalau saya nak bertanya apa kenangan yang paling indah awak dengan abang awak, boleh? Boleh. Apa kenangan yang paling indah yang awak rasa macam tahun ini aku akan terfikir-fikirkan tentang itu? Tahun paling indah. Dia suka bergurau dengan saya. Oh ya? Dia macam mana? Sorry lah. Badan dia besar juga macam saya. So dia akan cakap macam ni. Kau ni gemuk lah. Dia cakap macam tu. Oh ya? Awak cakap balik tak kat dia? Lepas tu saya cakap lah, habis yang dekat perut tu apa? Astaghfirullahalazim. Saya rasa bersalah ketawa, tetapi saya percaya kalau dia ada kat sini, dia pun akan ketawa juga. Ya, saya pun masih rindu kat dia. Ya. Jarak kubur dia ke rumah saya jauh lah sebab saya baru je berpindah. Oh ya. Kalau tak dulu kira tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari juga ke pergi? Tak adalah, kalau macam saya ada masa saya akan datang. Apa je awak bual dengan dia bila awak kat kubur dia? Saya just sedekahkan Al-Fatihah, baca Yasin and cakap lah yang saya rindu kat dia macam tu. Arwah abang awak pernah bagi awak duit raya? Oh benar, banyak jugalah dia bagi. Oh dia antara orang paling ramai, dia paling banyak bagi duit raya? Ya. Oh ya? Dia dengan kakak ipar saya, memang dua orang tu
baik hati lah. Orang baik memang Tuhan akan ambil dulu. Betul. Sejujurnya saya cakap. Sebab orang yang baik ni Tuhan sayang. Betul. Kan? So berapa duit raya dia bagi? Wah, sibuk pula nak tanya berapa? Kadang kalau rezeki dia lebih, dia akan bagi 100 ataupun 50. Wow, mewah tu. Show off kawan-kawan tu. Tapi bila awak dah dapat duit raya tu, dalam tahun yang awak dapat duit raya tu, duit raya paling banyak awak pernah dapat berapa? Kalau untuk tahun lepas paling banyak 400. Muai. Awak ni curi duit orang ke apa? Dapat RM400? Ya, kita kena rajin pergi rumah orang. Betul, betul berziarah-ziarah ya. Kalau dia tak buka, kita gegar je. Kalau dia kata sorry dek, tak ada duit raya, ada kuih raya je. Macam mana? Saya bagi dia duit raya. Awak bagi dia duit raya? Ya. Oh, okey, dengan 400 tu awak beli apa? Macam biasalah perempuan kan. Make up. Tak, saya tak make up. Awak tak make up? Oh yelah, awak natural beauty Awak tak make up pun nampak lawa. Sejujurnya saya tak pandai make up. Oh, tak payahlah make up dah lawa dah. Biasanya awak beli apa? Saya paling suka beli macam untuk simpan kat bilik kan. Saya suka kapibara. Kapibara yang binatang yang ada hingus tarik dia bergegar tu kan? Betul tak? Betul. So maksudnya tahun ni kapibara awak akan berbaju Melayu dengan awak ke? Rasanya takut beria sangat tu. Saya pula yang beria je. Okey, Nurin, terima kasih banyak sebab berbual dengan saya. Seronok berbual dengan awak ni ya. Seronok juga. Oh ya, seronok juga. Awak nak hadiah? Wah, saya tak kisah pun. Kalau orang tak bagi, tak minta. Tapi kalau bagi, ambil je. Tapi kalau tak bagi, minta juga. Okey Nurin, ini hadiah daripada Tiuntok. Terima kasih banyak-banyak sebab join podcast ini. Sama-sama. Semoga awak panjang umur dan ada rezeki kita berjumpa lagi. Okey, cakap podcast kasih pecah. Podcast. Awak kentut buat apa? Makruh dah. Ni awak macam ni. Saya nak awak buat sini. Podcast kasih pecah itu. Okay, go. Podcast kasih pecah. Awak macam lost je. Thank you very much. Jaga diri. Assalamualaikum. Kita letak tu Seronoknya ada podcast kasih pecah ini. Apa yang seronoknya ada podcast kasih pecah ini adalah untuk memberitahu dekat kalian, sahabat-sahabat kita yang main skate ke, kawan-kawan kita yang masih study ke, kawan-kawan kita yang influencer ke, masing-masing ada struggle masing-masing apabila menempuh kejayaan mereka. Baik, saya nak tanya kepada producer kita ada lagi ke orang untuk dijemput? Ada lagi. Kita ada lagi 2 orang untuk dijemput. Kita berbual dengan diorang dan kemudian kita akan tamatkan podcast ini. Meriah hari ni Bila kita lepak dekat apa tu? Urban Skate Plaza. Kita lepak kat Urban Skate Plaza. Tak berhenti-henti orang nak di-interview. Yang ini pun sebenarnya serah diri ni. Kau ke? Kau nak ni? Nak masuk? Okay, masuk. Yang tak dijemput pun masuk. Masuk je lah kau. Masuk. Sila. Have a seat. Kau duduk. Kau kan duduk situ. Okay, kau boleh duduk situ. Ni bagi ni awek ni. Sila. Awek pula jahat betul aku. Awek kau ke? Adik kau. Okay, sila. Awak duduk. Okay. Kita ada 4 orang. Aku expect aku bertiga je. Sekarang ni berlima lah. Berlima lah duduk kat sini. Okay. Hello everybody. Hello, what's up? How are you guys doing? Good? Good. Yes. Okay, please introduce yourself. My name is Ulil. Sorry? My name is Ulil. Ulil. Okay, Yeah. how about you? My name is Lin. Nick. Lin, how about you? My name is Ahmad Daniel Faiz bin Ahmad Kiri. Okay, kau? My name is Muhammad Syafiq Putra. Cakap ke mic. My name is Muhammad Syafiq Putra. Okay, tahun ni target duit raya berapa? Saya target duit raya dalam 500. Wah, okay, not bad. How about you? Kalau saya dalam 300 lah. 300, awak? 100 cukup lah. 100 cukup lah, bersyukur kan. Okay, kalau kau? Kalau aku kena memberi weh. Engkau kena memberi? Aku kena memberi. Kau dah tak boleh nak dapat? Aku tak boleh dapat. Sebab apa? Sebab I'm most older. Dah tua. Oh yeah, kau umur apa? 40 lebih? 24 bro. 24 bro? Okay lah. Kalau kau umur 24 dan kau rasa macam kau kena bagi, that is good lah. Ya bro. Okay, apa amount of money of duit raya yang kau pernah dapat? Mostly 1,000. 1,000? Dengan 1,000 kau spend apa?
Spend benda elok lah. Means like Aku tak cakap pun kau spend benda teruk abang. Gantaikan diri. Apa? Means like aku beli skateboard. Kadang selebihnya simpan untuk komitmen lain lah. Baik lah Ya. Okay. Brother, paling banyak yang kau pernah dapat? Paling banyak 400. 400? Kau beli apa 400? Saya buat makan, lepas tu beli barang basikal. Oh, kau main basikal ke? Main, tak, basikal untuk sekolah. Oh, bagus lah. Beli basikal tu sekolah barang-barang basikal. Okay, kau? Oh, Paling banyak? banyak-banyak 1,000 lah. Oh, yang tadi tu lah Tadi lah. Nampak riak kau Nampak riak 1,000 tu beli apa? 1,000 tu saya nak kumpul duit, nak beli handphone and then nak kembangkan saya punya bisnes. Oh, awak buat bisnes? Awak umur berapa tahun? Saya 16. Okay, awak buat bisnes apa? Bundle. Okay, semoga awak dapat guni. Barang-barang kat dalam tu semua jackpot. Jackpot. Amin. InsyaAllah, amin. Okay, Lin, apa amount of duit raya yang paling banyak Lin pernah dapat? Kalau saya 500. 500? Okay, Lin biasa spend apa dengan 500 tu? 500 tu 200 tu saya bagi kat parents, yang selebihnya saya simpan. Ya, kau bagi parents. Berapa bagi parents? Kalau mak 100, abah 100. Oh, okey lah. So yang lebih tu awak beli barang make up lah? Tak adalah, saya simpan. Oh, simpan Awak beli skate ni guna duit raya lah biasanya? Duit akak. Duit akak? Oh, akak yang belanja? Oh, abang tak belanja? I nak you bagi tahu dekat penonton, apakah definisi raya bagi you? Raya bagi saya hari yang mana kita akan berkumpul dengan keluarga kita dan spend time dengan orang yang kita sayang. Alright, awesome. Okay, awak? Raya ni bagi saya adalah perayaan lah kan? Betul. Perayaan and dapat merapatkan silaturahim. Oh, style. Okay, kalau awak? Bagi saya kan, Raya ni macam satu kemerdekaan lah bagi saya. Bagi umat Islam. So kita boleh berkumpul dengan family, boleh pergi berawat. That's all lah. Oh, okay, berkumpul lah. Kemerdekaan tu lah Okay, kalau awak brother? Bagi aku raya tak seindah seperti dulu lah. Sebab I lost my mak dengan ayah kan. So nak tak nak kena raya juga lah. Oh, sorry dude. So okay tu. Mak ayah kau bila diorang? Means ayah aku tahun lepas bulan puasa. Oh, bulan puasa. Korang adik-beradik kan? Kita orang cousin. Oh, so maksudnya kau punya dad passed away lah. So mak aku dah 9 tahun. Okay, so this year kau celebrate raya Means dengan siapa? aku celebrate kat rumah lah. Tunggu budak-budak datang. Kau seorang lah? Yap, mostly aku dengan adik-beradik aku. Tapi diorang kebanyakan dah kahwin. So raya sendiri lah. So apa nasihat kau dekat diorang yang masih ada parents ni? Bagi aku, untuk yang ada keluarga tu, appreciate. Mungkin ini waktu korang untuk spend dengan keluarga korang. Dia orang marah. Nanti bila diorang dah tak ada, mungkin kau akan rindu semua benda tu. Kepada korang yang still have your parents with you, please, oh my god, I cannot stress this enough. Please take good care of your parents. Dia macam mana dia orang pesan kau jangan balik lewat, jangan spend duit banyak-banyak. Nasihat dia orang juga jaga makan. Especially dah nak raya. Mak ayah, I tak dapat duit raya pun tak apa. Yang penting you kena jaga makan you. Okay. So since kau cakap yang tahun ni raya kau berbeza, betul tak? Sebab your parents tak ada. Personally, engkau rasa benda tu adalah benda yang macam tak apa, kau boleh handle it ke? Sebenarnya tak tu. Mostly siapa je kuat bila mak ayah tak ada kan. Okay, so nak tak nak kita kena redha lah. Kita kena redha. Tak semestinya benda yang kita sayang, benda yang kita hargai tu akan jadi milik kita selamanya. Betul. So bagi aku, nak tak nak aku kena redha dah. Aku kena teruskan hidup aku lah. Tapi kau okey tak? Aku okey. Okey tu okey lah. Tapi kadang tu menitik lah juga air mata. Apalagi dengan takbir raya. Agak lama lah. Tak dapat rasa rendang. Tak dapat rasa pelukkan keluarga. Agak sedih bagi aku. Tapi nak tak nak kena enjoy lah. Nak buat macam mana? Dia macam kau kena terima. Walaupun benda tu sakit lah. Kalau sakit macam mana pun kau kena teruskan. Sebab itu kata-kata family aku. Means kalau mak dengan ayah dah tak ada, kau kena kuat. Kau kena kuat. Kau kena jalani hidup kau betul-betul. Ayah dengan mak kau ni tak semestinya dia akan ada dengan kau sampai kau tua, sampai kau mati. Tak semestinya. Tapi nak tak nak kena ikut je lah apa dia orang cakap. Sebab itu amanah dia orang. Right bro. Kau mak masih ada? Mak masih ada. Apa kenangan yang paling kau rindu masa kau dengan ayah kau ada? Paling rindu
Ramadan tahun lepas. Tahun lepas lah? Ya, tahun lepas lah. Dia pernah ajak aku pergi makan kat kafe. And then at the same time dia sambut birthday aku. Ya. Masa tu aku ingat lagi, air mata dia menitik. That is paling Air mata dia menitik as if dia tahu yang dia nak gerak. I don't know, like maybe. Yalah. Kalau kau boleh cakap something kat dia sekarang, kau nak cakap apa? Mungkin he's up there listening ke? I just want to say that aku minta maaf lah. Aku ni dah lama tak jumpa dia. Masa dia pergi pun, sebelum dia meninggal, aku tak ada jumpa dia. And then masa dia pergi, aku menyesal lah tak jumpa dia. That's it lah. Kena kita kau something, mak dengan ayah tak pernah tak maafkan anak dia. Oh. Betul. So itu je yang dia ada kat dunia ni. Bukan harta, bukan apa, anak dia. Okay, thank you very much guys. Aku tak expect kita dekat skatepark, semua orang tengah happy-happy. Sebenarnya setiap manusia tengah gelak-gelak, terjatuh tadi, boleh ketawa, tepuk tampar. Rupanya masing-masing ada kisah sedih. And thank you for sharing that story with me. So memang betul lah, nama podcast ni Podcast Kasih Pecah. Pecah apa? Pecah rahsia dan ego mereka yang simpan. Kali ni baru terkeluar cerita tu. Thank you very much guys. Jaga diri. Selamat Hari Raya in advance. Minta ampun, minta maaf apa-apa. Nampak bila cakap Hari Raya, salam tu elok. Nampak? Tadi bukan what's up bro. Selamat Hari Raya everybody. Assalamualaikum. Minta ampun, minta maaf. Salam. Okay, thank you. Alright. Cun, awesome. Thank you guys. Korang ingat Fimi Don kalau host ke MC ke podcast mesti kelakar-kelakar kan? Fimi ni memang kelakar orangnya, tetapi dia emotional sikit. Sebab tu kalau dah sampai benda-benda sedih, kalau boleh dia nak habiskan je terus. Tapi producer kata, Fimi tanya lagi soalan. Oh, aku tak boleh. Kita sensitif. Sebab apa? Sebab semua manusia ada rahsia dan benda yang disimpan. Kalau boleh dia tak nak tunjuk ke orang sebab dia acah-acah kuat. Kenapa dia acah-acah kuat? Sebab mungkin selama ini tidak ada orang mendengar, tidak berpeluang untuk berkongsi. So inilah dia platform dia, Podcast Kasih Pecah ini untuk memberi mereka peluang untuk bercakap supaya mereka rasa yang mereka didengari. So thank you very much Siun Talk. Thank you very much for having this podcast and inviting me. Saya berbesar hati sebab saya dapat lihat dan mendengar dan bertanya soalan kepada mereka yang tidak berpeluang untuk bercerita. Again, I want you guys to know yang sebenarnya sedih-sedih juga, tetapi kita boleh celebrate dengan kemenangan kita, iaitu kejap lagi nak berbuka dah ni. Oh, tak sabar nak azan ya. So itu. Oh ya, dah azan. Nanti tak bagus pula kalau kita lambat-lambat kan. So saya nak ucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton. Terima kasih kepada mereka yang join podcast hari ni. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Podcast Kasih Pecah. We out. Podcast Kasih Pecah, nyanyi sama-sama. Tak payah malu, kita kan bersaudara. Ini Don punya style memang lain dari biasa. Sambung cerita sampai hari tua. Cinta